Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni SIM card One SOX. Saya cerita pasal SIM card je. Aduh, ni yang latest. Ni yang terbaru lah, jenis ni. Masa akan datang, sebelum ni kita pakai ni, masih banyak lagi yang pakai SIM card yang ni. Masa akan datang, kita akan diguna SIM card yang saiz besar ni pula. Coming soon lah. Okey, apa kelebihan bersama One SOX ni? Saya kena cerita je One SOX ni. Apa kelebihannya? Yang pertama, data kita laju. Data memang laju. Dan mengikut package. Kita ada pelbagai package. Ada prepaid, ada postpaid, ada yang murah, ada yang mahal. Okay? Jadi kita ada pelbagai pilihan package. Siapa nak tahu boleh kontak saya kat nombor yang tertera. Okey, saya cuma cerita pasal SIM card. Bila korang dah daftar, okay, ramai yang cari balik dealer-dealer. Ni apa ni, macam mana ni, problem apa? Tak payah. Jangan pening-pening. Kadang-kadang kita dah lupa. Sebab kita daftar tu secara urgent. Contohnya saya di Terminal 1 Seremban. Siapa datang Seremban boleh singgah ke tempat saya lah, Terminal 1 bus station. Datang nak balik Kelantan, beli SIM card balik, lepas tu tak ingat lah. Okey, jadi jangan keliru, jangan pening. Kau tengok dekat sini dalam SIM card ni, ujung ni apa ni, 12273 from XOX number 12273 ni, nampak tak ni saya tunjuk ni 12273. Dia besar sikit, dekat sikit. Ni dia. Okey, ni nombor apa? Inilah nombor K-Line. Korang boleh call nombor ni, free je, tak payah bayar. Tapi kena sabar sikit lah, biasa kan kita call K-Line. Sila tekan nombor 1 untuk bahasa, sila tekan nombor 2 untuk bahasa. Macam ikutlah. Buat, dengar, ikut sampai bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan. Lepas tu bolehlah kau curahkan perasaan kau. Line ni apa kena masalah, line tak ada, apa tu, ada lah kan, ada tempat yang tak ada line. So dia buat setting, dia boleh reset balik daripada HQ sana. Ramai yang macam tu, jangan risau. Okey, kelebihan yang lain kita ada ni. Apa tak ni? Ni ialah application tau. Okey, XOX Blacks app. Walaupun kau guna prepaid, kau masih boleh install apps ni. Dan apa kelebihan ni, kita boleh monitor kita punya nombor tu. Kita nampak dekat situ berapa data yang ada, berapa macam-macam lah dalam tu. Okey, dan kita nak top up pun kita boleh guna Black app ni. Ada panduan dia. Okey, saya tak dapat nak cerita secara detail lah, tapi siapa yang dah beli, disyorkanlah install yang ni. Bila install, okey, dah install, selongkarlah apa ada dalam apps tu. Macam tu je, senang aja. Dah install, sign up. Jangan terus login. Sign up dulu. Lepas tu baru buat login. Okey, bila dah dapat ni, tengoklah dalam tu. Oh ni 9 bos, kau selemer lah dalam tu. Tongkar lah dalam tu. Okey, jadi dapatlah tahu ni kelebihan yang ada dalam SIM card One SOX. Kita boleh tengok. Okey, dan nombor-nombor rujukan tu ada lah. Okay, dia ada juga sistem. Tapi ini apa nama yang lama kan. Tak apalah, tak payah. Saya ambil dua yang penting ni, yang ni dan nombor ni. Ramai yang bila dia masalah, aku dah top up, okey, masalah sekarang top up. Aku dah top up tapi duit tak masuk lah. Tu je. Kadang-kadang kita top up melalui bank, dia bagi pin, kita terlupa tentang pin. Jangan lupa, jangan buang slip tu. Nanti cuba call K-Line tu, tanya apa masalah. Okey, SIM card ni mahal ke? Ni dia harga dia, RM10 je. Okey, siapa nak daftar RM10? Nak daftar murah apa semua boleh kontak saya. Tak masalah, kita boleh bincang, no problem. Datang kedai Terminal 1 bus station. Okey, dekat kedai tu boleh saja, jangan risau. Macam-macam package kita ada. Okey, kita boleh bincang. Kalau keliru kita terangkan. Ini saya cerita pasal SIM card. SIM card ni SIM card yang tak ada nombor, MNP. Okey, apa M? Mobile Number Portability lah. Okey, jadi nombor ni, kalau kita pakai SIM card ni,
nombor dia dalam sistem, ataupun kita nak kekalkan nombor lama. Ada SIM card yang ada nombor, boleh juga. Saya ambil contoh yang satu ni je lah. Okey, yang ni yang SIM card yang baru sekarang ni yang baru. Tapi masih limited lagi, limited edition, tapi rasanya tak adalah, lepas ni akan banyak lah. Proses yang sama juga. Okey, ni dia. So, dua SIM card. Saya cerita pasal SIM card je. SIM card One SOX. Okey, package dia ada banyak. Nanti saya pergi buat satu-satu video yang lain sebab nanti jadi panjang sangat. Ni package dia. Okey, salah terbalik. Ni package dia. Nanti kita cerita pasal package. Okey, sekian. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.